Okay. Jadinya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam podcast kali ni kita nak bincangkan berkenaan dengan satu topik yang sangat relevan untuk masa sekarang, iaitu segulung ijazah atau pengalaman, mana yang lebih relevan pada masa kini. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam berkenaan dengan topik kali ni, kita nak berkenalan dengan para panel dahululah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator saudari Zeti. Okay, insyaAllah. Jadi saya akan perkenalkan diri saya sedikit. Okay. Nama saya Muhammad Zafri Azami bin Abdul Razak. Boleh panggil Zaf. Okay, saya berasal daripada Nilai Negeri Sembilan dan saya merupakan alumni Universiti Islam Selangor dan merupakan lepasan ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia dan lepasan CGPA 4.00. Baik. Power kan kawan saya ni 4.0. Jadi saya pun dah nak kalah juga sebenarnya. Nama saya Muhammad Danish Amri bin Zamri. So boleh panggil saya Danish. Dan saya sebenarnya classmate dengan dia juga. Usuluddin dengan Multimedia. Dan pointer saya bukan 4.0 lah. Pointer saya 3.98. Sikit lagi lah. So boleh panggil saya Danish kan. Alhamdulillah, jadinya kita dah berkenalan dengan panel kita untuk hari ini. Kita pergi pada agenda yang seterusnya lah, iaitu kita nak ajukan beberapa soalan untuk topik yang kita nak bincangkan ni. Okay, jadinya untuk soalan yang pertama, saya nak ajukan soalan ni kepada saudara Zaf. Jadinya untuk soalan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan ijazah dan pengalaman? Dan kami nak tahu juga kenapa dua topik ni selalu jadi perbualan hangat untuk memastikan kebolehpasaran graduan untuk zaman sekarang. Silakan. Okay. Terima kasih untuk soalannya, saudari Zati. Okay. Jadi ijazah dan pengalaman kan, kenapa sebenarnya dua benda ni penting, terutamanya untuk mahasiswa pada masa kini lah. Berbeza tau mahasiswa masa kini dengan mahasiswa dulu. Kita tahu dunia sekarang ni susah nak dapat kerja apa semua kan. Betul-betul. Sangat strict lah. So, sebab itulah dulu tak wujud orang bandingkan ijazah dengan pengalaman ni sebenarnya. Tapi sekarang orang mula menceritakan kenapa kena ada ijazah tapi tak boleh kalau tak ada pengalaman langsung. Tapi kalau tak ada ijazah langsung, ada pengalaman je tak boleh juga. Macam tu. So, saya akan terangkan apa tu sebenarnya ijazah dan apa tu sebenarnya pengalaman. Okay. Ijazah ni secara konteks umumnya macam degree lah orang kata kan. Okay, daripada dia di peringkat universiti lah. Saya semua tahu benda ni. Daripada kita SPM, lepas tu tak kisahlah ada yang sama asasi, ada sama diploma kan. Okay. So peringkat terakhir iaitu ijazah degree lah. Okay. So ada lagi atas tu master PhD, tapi kalau semua nak tahu yang orang akan paling pandang ialah degree. Sebab mana-mana kerja pun orang nak ambil yang ada lepasan degree lah mostly kan. Okay. So ijazah tu adalah sebuah kelayakan lah orang kata. Kalau kita nak mohon kerja ke apa, kena ada ijazah. Sebab dalam ijazah tu ada pointer kita, setiap sem berapa kan apa semua kan. So bergantung juga dekat course yang kita ambil tu, dia nak tengok macam tu. Lepas tu so ijazah ni pula dia more kepada teori lah sebenarnya. Dia bukan nak, sebab ada course, okay, saya tak nafikan lah, ada juga ijazah yang dia praktikal, tak teori semata. Tapi mostly dia banyak teori lah sebenarnya. So ada certain pekerjaan yang dia nak tengok teori tu, kefahaman kita, macam tu. So kenalah ada ijazah tu sebenarnya. Okay. So pengalaman. Okay, pengalaman ni sebenarnya, okay, kita sekarang nak cerita pengalaman yang tak ada ijazah. Macam tu. Orang ni dia ada pengalaman semata. Okay, certain orang dia lepas SPM dia masuk apa orang panggil college vocational. Macam tu lah, KV, betul. So dia KV ni ada orang dia ambil SPM tapi sambung bahagian kemahiran. Tapi kalau yang pure punya KV, dia ada sijil orang panggil, dia bukan SPM, dia sijil kemahiran Malaysia macam tu. Lebih kurang lah, dia SKM lah untuk lepasan masuk diploma punya KV macam tu. So dia mostly kalau
ada je orang yang tak ambil KV pun dia kerja terus. Sebab ada certain kerja yang macam kilang ke apa, dia tak perlukan apa orang kata sijil, masuk je. Dari situ dia training kita. Macam tu. So, pengalaman ni secara umumnya pengalaman kita bekerja tanpa ada teori pemahaman macam tu, praktikal semata. Okay. Dan kita tahu pengalaman ni dia benda yang sangat penting lah sebenarnya. Sebab kerja sekarang pun memang mostly nakkan Nak ke praktikal lah, pengalaman, betul? nakkan benda yang menggunakan tangan lah, bukan akal, teori kan. So, kenapa dua-dua tu penting? Okay. Dua-dua ni penting sebabnya saya bagi ringkas je. Sebab kalau ada pengalaman je tanpa teori susah juga. Sebab mostly kalau kerja tempat itulah, kalau kerja kat tempat tu, kalau ada praktikal semata, satu masa nanti perlu ada pengetahuan teori juga. Macam tu. Bukan saja pengetahuan, tapi kena ada juga lepasan kemahiran, sijil, sertifikat lah actually, terutama degree. Tapi kalau kita ada ijazah saja, kalau tak ada pengalaman, tentang orang tu guna Word pun tak reti, guna Excel pun tak reti, benda basic macam tu. Dia tahu gunakan akal je, fikir ni fikir tu macam tu, tak ada kemahiran. Okay, so sebab itulah elemen kedua-dua ni sangat penting lah dalam pekerjaan. So itulah sedikit ringkas mengenai apa itu ijazah dan apa itu pengalaman. Faham. Baik, terima kasih kepada saudara Zaf untuk jawapan kepada soalan tadi. Maksudnya apa yang kita tahu sebenarnya kita tak boleh, dua benda ni tak boleh pisah lah sebenarnya kan. Betul. Maksudnya ijazah pun perlu, pengalaman pun perlu. Jadi, okay, baiklah, faham. Okay, baiklah, tadi kita dah tanya soalan kepada saudara Zaf, sekarang kita nak tanya soalan kepada saudara Danish pula lah. Jadinya untuk soalan yang kali ni pula, kita nak tahu kenapa pengalaman praktikal tu semakin diberi penekanan. Dan macam mana kita nak tambah nilai keboleh kerjaan tu pada seseorang. Okay, alright. Okay. Jadi terima kasih kepada moderator. Jadi betul, mengapa pengalaman praktikal tu dia semakin ditekankan untuk masa kini kan. Sebab sebenarnya apabila seorang, kita sebut dalam sudut konteks mahasiswa, sebenarnya seorang mahasiswa ni apabila dia masuk ke universiti, hakikatnya memang belajar. Itu secara hakikatnya. Memang mak ayah kita bayuran, kita dapat tajaan dan sebagainya. Hakikatnya memang untuk belajar. Akan tetapi ada satu isi kekosongan yang mana kekosongan tu dia adalah skill. Skill ataupun kalau bahasa Melayu dia praktikal lah. Praktikal ataupun kaedah ataupun kemahiran. Kemahiran. Jadi sebenarnya bila kita masuk universiti ni, kita kalau boleh jangan sekadar jadi tin yang kosong. Tin yang kosong tu dalam dia tin itu adalah ilmu. Tetapi isi dalam tu kosong. Sebab isi dalam tu adalah kita punya kemahiran kita, kemampuan kita, credibility kita dekat universiti dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab bila kita keluar nanti, kita akan menjadi seorang graduan yang okay, student ni dia boleh buat something. Kalau aku letak student ni dekat tempat yang bukan tempat dia, at least walaupun dia tak tahu, dia boleh buat. Dia boleh buat benda tu. Jadi kalau paling mudah kita tengok dekat sini, bila kita join program, kita join persatuan-persatuan dan sebagainya. Jadi, okay, saya nak cerita macam mana program dan persatuan ni dia boleh memberi nilai impak dalam bentuk praktikum ni. Jadi dia sebenarnya ada lima benda lah yang saya boleh sampaikan. Nak tahu? Baik, silakan. Okay, nak tahu okay. So yang pertama dia, kita akan belajar teknik pengurusan. Maksudnya? Pengurusan. Bagaimana kita nak mengurus. Okay, faham. Bila kata mengurus tu, mengurus masa, mengurus kewangan, mengurus apa lagi? Mengurus balancekan antara pendidikan dan juga persatuan dan sebagainya. So, macam saya, sebagai contoh, semasa saya di UIS lah kan. Semasa saya di UIS, ada beberapa jawatan yang saya pegang, sama ada daripada peringkat jabatan maupun di peringkat fakulti. Jadi, di situ saya belajar macam mana saya nak menguruskan, bila kita dalam persatuan ni, kita nak uruskan pelajar. Kita nak uruskan pelajar-pelajar dalam persatuan. Jadi, bila kita uruskan pelajar tu, di situ kita mengasah skill kemahiran berkomunikasi. Skill kemahiran berkomunikasi sampaikan kita berani nak bercakap.
Di UIS sebagai contoh, saya punya pengalaman sebagai dalam program persatuan ni membuatkan saya rasa berani. Berani untuk jadi apa, jadi orang kata, jadi moderator untuk program di kuil. Di kuil agama Hindu. Faham? Jadi memang dalam kuil agama Hindu tu saya ada panel Islam dan ada panel Hindu. Dalam kuil agama. Dengar macam mencabar tu sebenarnya. Memang kalau orang luar dengar, kau biar betul. Ha. Kau borak dengan orang Hindu. Betul. Salah cakap memang akan jadi isu Betul. perkauman. Betul tak? Jadi di situ kita belajar teknik-teknik komunikasi. Kemudian seterusnya kita menguruskan tekanan. Sebab ada student yang dia tertekan hanya untuk belajar sahaja. Ada student yang dia tak fokus belajar pula. Masalah dia fokus kat persatuan. So dia selalu fokus kat persatuan je. Tapi kalau student yang betul-betul bijak lah, pandai, dia mampu untuk membalancekan antara persatuan dan juga pendidikan. Sebagai contoh kawan saya Zaf ni. Boleh dikatakan beberapa kali beliau naik pentas sebagai dekan. Padahal Zaf ni bersama-sama dengan saya. Persatuan juga kan? Persatuan dengan saya. Jadi sebenarnya dia tak ada isu pun pendidikan dan juga kita join program ni kita tak boleh catch up. Faham? Kemudian seterusnya adalah saya terus skip terus lah pada yang terakhir adalah kita ada satu nilai tambah. Nilai tambah yang insya-Allah membuatkan kita punya majikan suka. Okay. Macam yang saya dah katakan awal tadi lah. Majikan ni letak kita dekat tempat yang kita tak boleh. Tapi disebabkan kita yakin, dia pun yakin dengan kita. Faham? Dia yakin kita, okay, budak ni boleh buat. Dan insya-Allah benda tu akan, yelah, mana tahu gaji naik. Itu mana tahu, betul tak? Okay, itu sahaja. Okay, faham. Baiklah, kalau apa yang kita dah dengar tadi, saya rasa dah cukup menjawab dah untuk soalan berkenaan dengan pengalaman tadi tu. Seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu kita kembali balik kepada saudara Zaf. Jadinya, okay, untuk soalan ketiga ni, kita nak tahu sejauh mana ijazah ni masih relevan untuk dunia pekerjaan masa kini dan apa kelebihan serta kekurangannya dari sudut majikan dan graduan. Okay, faham Okay, silakan. Okay. Sejauh manakah ijazah masih relevan pada masa kini? Ya. Okay. Saya takkan terangkan dalam konteks akademik. Tapi saya akan terangkan berdasarkan pengalaman saya sepanjang di universiti lah. Masa saya universiti dulu. Okay. Sebenarnya ijazah adalah benda yang utama. Memang kita tak nafikan pengalaman tu perlu. Tapi masih ada separuh pekerjaan dalam dunia hari ini memerlukan sertifikat ijazah. Nak tengok lah kefahaman dan teori kita tu. Okay, sebagai contoh lah, banyak macam kami dalam bidang usuluddin. Kami multimedia. Okay, alang-alang saya nak bagi tahu lah kenapa UIS ni sangat bagus. Tempat saya belajar dahulu. Sebabnya mostly dalam degree, dia ada course yang major dan minor. Di mana major ni ialah course yang teori lah. Dan minor ni course yang melibatkan praktikal kemahirannya. Betul. Faham? Macam kami usuluddin dan multimedia. Okay. So usuluddin adalah course yang melibatkan teori sebenarnya. Okay. Dan kami pula di dalam fakulti yang orang kata apa, di bawah pengajian Islam. So mostly kita tahu course yang di bawah pengajian Islam pun menjadi persoalan yang hangat lah pada masa ini. Sebab nak kerja apa? Betul. Kau belajar agama, kau nak kerja apa? Jadi ustaz macam tu. Betul-betul. So bagi saya course yang kami ambil sangat bagus lah sebenarnya. Sebab kami ada belajar juga multimedia. Walaupun mostly yang masuk kat course ni semua nak belajar usuluddin je, tak nak media. Tapi sebenarnya diorang bila diorang keluar nanti, at least diorang ada basic media. Betul. Lagi-lagi untuk zaman sekarang yang teknologi berkembang semua kan. Nilai tambah lah. Betul-betul. So macam contoh lah, kalau diorang keluar, memanglah kita boleh kata boleh jadi pegawai agama lah, boleh jadi ustaz lah kat mana-mana tempat kan. Tapi bila kita ada media tu, contoh lah kita kerja bawah majlis agama, pejabat agama ke, tak kisahlah bawah tempat apa kata marketing, haji ke sebagainya kan. Tapi sebab kita ada media kan, walaupun kita tak minat, tapi sebab kita ada basic tu, kita boleh. Macam tu. Betul-betul. So bagi saya course kami ni sangat bagus lah. Okay, contoh bila saya keluar
Macam saya memang minat media lah. Okay. So bila Ada ada media daripada Usuluddin ke apa? betul. Oh, okay, faham. So tapi sebab saya memang berlatar belakangkan full belajar agama. Macam tu. So memang saya tetap nak ada subjek agama jugalah. So alhamdulillah ada course ni macam rezeki lah untuk saya kan, macam tu. So alhamdulillah agama pun saya boleh bawa, media pun saya boleh bawa. So bila keluar saya kerja lah mana-mana tempat yang ada apa kata perlukan agama lah, pejabat agama dan sebagainya kan. Tapi saya boleh kerja bahagian media, jadi fotografer program ke, edit poster ke dan sebagainya, macam tu. So untuk kos saya. Okay. So antara kos lain yang orang kata apa, memerlukan ijazah selain pengalaman lah, banyak lah. Undang-undang, perlukan juga teori. Macam contoh kan, memang kita nampak dia praktikal. Nada pergi sini buat surat ni bagaimana kan, pergi sana sini, tapi benda tu semua perlukan teori. Kalau tak nak Sebab betul. Kalau dia praktikal yang melibatkan teori yang macam tu contoh undang-undang. Perubatan pun kita nak bedah orang kan, Kena apa ada semua ilmu tu kena ada juga. ilmu tu juga. Betul. Dulu banyak kes guna kabel lecturer lepasan perubatan. Tapi bila dah kerja bedah orang tu maaf saya nak cakap, tapi ya itulah hakikatnya kan. Nampak? So perlukan juga teori sebenarnya. Untuk kelebihan ijazah bagi majikan. Okay. So majikan tu dia boleh nilai lah sejauh mana kita apa kata tahap teori kita tu macam tu. So kalau kita interview mana-mana tempat kerja, diorang memang nak tengok juga pengalaman kita, tapi teori tu juga sangat penting sebenarnya. So bila kita ada pemahaman yang tinggi tu, so majikan tu akan lebih suka lah dengan kita kan. So tu antara kelebihan yang pertama. Okay. So okay, saya terus masuk kepada kekurangan lah. Okay. Kekurangan ijazah bagi majikan adalah, okay, ini yang menjadi persoalan isu hangat sekarang lah. Sebab okay, memang majikan mostly akan tanya kita mengenai teori dulu. Tengok sijil contohnya kan. Okay, tengok okay bagus budak ni, setiap sem dekan apa semua, tanya bukan kemahiran, tanya benda teori pun basic-basic dalam pekerjaan ni pun tahu. Okay, Pop, masuk terus soalan kemahiran. Awak boleh buat ni tak? Awak boleh buat tu tak? Okay, pun tak boleh jawab. Ataupun dia mungkin boleh jawab, tapi first day kerja, second day kerja majikan suruh buat, tak boleh. tak boleh buat. Padahal baru benda basic. Okay. Lepas tu itulah dia, ada certain orang yang ijazah ni dia tak menjaminkan kemahiran yang sebenar. Okay, macam tu. Sebab alam pekerjaan memang kita akan gunakan teori, tapi akhirnya perlukan kemahiran juga, macam tu. Okay, baiklah. Untuk soalan terakhir ni, saya nak ajukan soalan ni kepada saudara Danish lah. Dah sedia? Sedia Okay, boleh. sedia. Okay. Berdebar pula rasa. Okay. Baiklah, untuk soalan terakhir ni, adakah gabungan antara kelayakan akademik dengan pengalaman praktikal ni adalah formula yang terbaik untuk graduan sekarang lah? Adakah akademik dan praktikal ni dia menjadi satu benda yang terbaik untuk student lah sebenarnya untuk graduan? Okay, baik. Dia betul untuk zaman sekarang lah. Untuk zaman sekarang. Sebab sekarang ni kita hidup pada zaman yang AI. Betul juga. AI. So kita tengok macam mana. Kalau orang buat poster kan, nilai poster tu dah tak ada. Betul. Roh lah tu. Kalau Islam kita sebut roh lah. So roh poster tu dah tak ada sebab ada kegunaan AI. Jadi sebenarnya ijazah akademik ni, benda inilah yang membezakan antara pengguna AI yang guna semata-mata ataupun pengguna AI yang ada akal, yang bijak pandai. Okay. Jadi sebenarnya ijazah ni dia membina asas ilmu dan pemikiran kritikal. Dia umpama ijazah ni, umpama bila kita nak keluar dalam dunia nyata nanti, dia adalah jambatan. So ijazah ni, ijazah ilmu lah. Ilmu itulah yang akan membawa graduan itu bagaimana dia nak menghadapi dunia nyata akan datang. Ayat macam kuliah orang. So dari sudut pengalaman pula, dia melatih kemahiran untuk menghadapi dunia sebenar. Kalau ilmu, dia melatih sebelum. Ilmu ijazah tu melatih semasa kita di universiti. Tetapi pengalaman yang kita dapat di universiti yang di luar kelas, itu melatih kita untuk bersedia di luar universiti. Sebagai contoh,
Macam saya dah katakan tadi, antaranya kita boleh mengasah bakat komunikasi. Dia kata mengasah bakat komunikasi ni, senang kata bahasa Inggeris lah. Mostly semua tempat zaman sekarang ni menggunakan bahasa Inggeris. Even Nampak dah tu. even lah kan. Kalau saya pernah sekali tu, saya ikut lawatan dekat Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Pejabat Mufti Negeri Sembilan datang kat kaunter dia cakap bahasa Inggeris. Uish. Expectation saya bahasa Arab. Oh, Tapi dia tiba, yes Mr. how are you? Oh, Mana tak terkejut saya. betul-betul. Tapi dia gabunglah 3 bahasa. Oh, tiga bahasa. Tapi nak katanya kemahiran komunikasi tu antaranya macam tadi lah. Kemahiran komunikasi bahasa Inggeris. Jadi benda itulah yang dia akan membuatkan seseorang graduan tu dia bersedia untuk menghadapi dunia luar. Okay, kemudian zaman sekarang ni juga majikan kan, dia kalau nak tengok student kan, dia nak tengok student yang dah get ready. So kalau ada istilah dia adalah job ready, bersedia bekerja. Memang ijazah, ilmu yang dia guna pakai dan juga pengalaman yang sedia ada ni, dia kalau boleh dia tak nak hanya sekadar dia tak nak hanya sekadar student yang datang interview tu, student yang macam yang Zaf sebutkan tadi lah, dia memang pandai segala-galanya. Akan tetapi bila disuruh buat A, dia tak mampu buat A. Faham. So zaman sekarang ni tak nak kita yang berada di universiti ni, pengalaman tu perlu diasah daripada sekarang. Okay, kemudian seterusnya, pengalaman ni dia bukan hanya untuk industri. Pengalaman ni bukan hanya untuk industri di luar sahaja. Akan tetapi dia melibatkan dengan macam mana cara kita di universiti. Macam mana pengalaman kita menghandle manusia-manusia, menghandle student. Kadang-kadang kita tak pernah terlepas daripada masalah dengan lecturer. Bagaimana kita berhadapan dengan lecturer. Okay, kemudian yang terakhir sekali adalah keseimbangan ijazah, dan pengalaman ni dia melahirkan satu generasi yang berdaya saing. Yang berdaya saing, dan pada masa yang sama, di situlah lubuk ilmu pengetahuan. Sebab semua orang boleh buat macam-macam. Kita tengok macam mana, saya kan pelajar Usuluddin. So antara yang kita belajar adalah bentuk tamadun. Bagaimana sesebuah tamadun dulu tu dia berkembang, mesti kerana ilmu. Dan kerana ilmu tu mereka menyebar ilmu. Ada yang ambil ilmu tu daripada Arab, ada yang ambil ilmu tu daripada tamadun Yunani, digabungkan membina sebuah tamadun. Jadi itulah dia, ambil ilmu dan juga pengalaman kemahiran yang kita ada tu, dia akan melahirkan satu generasi yang mampu berdaya saing. Itu je. Terima kasih untuk jawapan yang saudara Danish bagi. Bagi saya, betul lah apa yang saudara Danish cakap. Saya rasa kalau untuk zaman sekarang ni, graduan yang ataupun manusia yang ada ilmu tu pun ramai dah. Manusia yang boleh praktikal pun ramai, tapi saya rasa macam kalau lagi lengkap, kalau dua-dua tu lagi semua boleh buat. Macam tu lah. Bila seorang tu boleh buat dua-dua, lagi kuat lah, benda tu lagi mantap. Jadinya okeylah kita, tadi saya dah cakap soalan terakhir, tapi ada soalan terakhir lagi sebenarnya. Ini sebagai penutup untuk podcast kita hari ni. Jadinya sebagai kesimpulan, ni saya nak minta pendapat masing-masing lah. Untuk kita hadapi realiti dunia pekerjaan masa kini, adakah ijazah atau pengalaman lagi menentukan kejayaan seorang graduan, ataupun dua-dua tu perlu bergerak seiring sebenarnya? Silakan. Okay, InsyaAllah saya akan bagi pendapat saya dulu lah. Bagi saya, ini orang kata apa, kesimpulan akhir lah. Sebenarnya ijazah dan pengalaman perlu bergerak seiring. Memang kita tak boleh nak nafikan benda tu lah. Memang hakikatnya dunia sekarang perlukan benda tu. Sebab dunia sekarang dah tak ada dah. Kerja kita, laptop, jawab soalan teori saja, tak ada. Bahkan nak guna laptop pun kena ada kemahiran macam tu. Memang tak boleh lari lah benda tu. So memang kena bergerak seiring. So saya nak bagi apa orang kata, sedikit cadangan dan nasihat lah kan. Kalau contohlah kos yang kita ambil itu, kalau kos tu ada teori dan kemahiran, bagus. Praktikkan. Praktikkan teori, praktikkan kemahiran. Kalau boleh dalam U tu, kalau kos kita tu ada belajar praktikal, contoh dalam lab ke makmal ke apa kan, praktikkan betul-betul buat. Kalau contoh kos yang kita ambil tu dia more teori, tak ada praktikal. So kita kena buat inisiatif sendiri lah. Contoh
ada masa lapang, contoh lah kita tak ada buat tugasan assignment ke apa kan. Okay. Contoh time cuti lah. Okay, kita pergi join program, tak kisahlah program ke, ada event ke apa, tapi yang kalau ada jumpa berkaitan dengan bidang kita, pergi buat macam tu. Okay. Kena buat benda tu, kena cari. Tak boleh duduk kosong lah. Ni saya cadangkan dan nasihatkan untuk golongan yang bukan orang kata dah hujung-hujung SEM nak intern apa semua. Ini perlu praktikkan daripada awal masuk belajar lagi, masuk degree lagi. Okay. So sebab kita tahu lah sekarang Gen Z, tahu yang memang apa orang kata, bahkan belajar pun tak tahu belajar untuk apa. Course pun ambil kadang-kadang semata nak belajar macam tu je lah. Tak ada reason ke apa kan. Sampai kan tak tahu dia nak buat apa. Tak macam Gen apa sebelum Z? Millennial. Millennial semua tu kan. Memang kita tahu dia orang memang dah tahu nak buat apa. Dah ada planning apa Nampaklah semua. perbezaan sebenarnya. Nampak perbezaan sekarang ni. Okay. Zaman sekarang ni terlampau diracuni dengan apa orang kata, social media lah apa semua. So memang tak ada hala tuju hidup. Kita tengok kan ramai mahasiswa sekarang kan. Okay, so saya pesan benda ni untuk mahasiswa yang baru nak masuk dalam universiti, tolong bukan semata belajar saja, tolong buat inisiatif lain untuk meningkatkan kemahiran diri sendiri lah. Okay. Kalau contoh dah ada kemahiran dalam apa kata, kita dah pernah buat perkara praktikal berkaitan benda yang kita belajar tu. Okay. Jangan stop sampai situ. Kadang-kadang bila dah kerja nanti, tak semestinya kemahiran praktikal tu berkaitan dengan benda yang kita belajar. Kadang-kadang ada benda lain juga yang di luar benda yang kita belajar tu, walaupun ia praktikal. So cadangan saya, time senggang, terutama cuti SEM lah, pergi je buat mana-mana kerja. Tak kisahlah nak kerja apa, nak kerja masak-masak ke, kerja store ke, kerja mall ke apa, itu semua sebenarnya melatih kemahiran kita lah. Tanpa kita sedar, benda-benda tu sebenarnya akan membantu kita kat dalam pekerjaan nanti. Mengurus something, benda, buat apa-apa kan, yang tak melibatkan kemahiran yang berkaitan dengan benda yang kita belajar, macam tu. So apa lagi kita boleh cakap, okay. So itulah yang saya boleh bagi pendapat, di mana kita kena selarikan dua benda ni, dan mohon untuk praktikkan seawal orang kata apa, mula-mula masuk alam universiti lah. Buat aja apa-apa benda kemahiran, nak join persatuan, nak buat kerja luar, biarlah orang nak kata apa pun, kecil-kecil benda pun buat je. Jadi ia meningkatkan kita punya kemahiran, skill untuk apa, untuk kepentingan masa depan kita juga. Okay, itu saja pendapat daripada saya yang saya boleh rumuskan. Terima kasih. Seterusnya kita nak dengar daripada saudara Danish pula lah. Okay, baik. Kesimpulan daripada saya pula, saya tak berhajat untuk cakap panjang. Okay. Kalau boleh nak ringkas je. Tetapi saya nak highlightkan satu perkara yang apabila membicarakan tentang segulung ijazah dan pengalaman ni kan, sebagai kesimpulannya, kita kalau boleh, saya nak rumuskan balik yang awal-awal tadi saya cakap, kita jangan jadi tin kosong. Boleh kalau kita nak jadi tin, okay, kita tak satu botol ni kan, kita jadi botol yang ada isi dalam ni. Isi dalam ni, air ni memberikan manfaat untuk kita, menghilangkan dahaga kita. Begitu juga dengan ilmu. Ini ilmu. Pengalaman yang berharga tu di dalam ini. Jadi ilmu dan pengalaman mesti berjalan dengan seiring. Macam sekarang ni, saya biasa dengar dalam dunia-dunia ilmu, dunia-dunia pondok. Kalau dalam pondok, diorang kata kita ni Ana rasa lah kan, kita ni tak perlulah ijazah, tak perlu sijil. Itu semua dunia. Memang semua tu memang dunia. Tetapi kita kena terima hakikat yang dunia kita dah semakin moden. Dunia kita semakin berkembang. Even kalau kita nak bawa kereta pun, nak memandu kereta pun, kita kena belajar. Belajar dari buku, tengok kat YouTube, belajar kena marah dari cikgu. Semua benda tu diajar. So tak ada istilah dalam dunia ni yang kata ana redha. Tak boleh. Boleh, kita memang boleh redha. Tetapi nak tak nak, ilmu tu kena kita punya ikhtiar kita. Kita kena ikhtiar juga. Sebab malulah kalau kita ni orang Islam, orang Melayu, tetapi kita ketinggalan. Itu kita tak nak. Betul. Itu saja. Okay. Jadinya saya rasa daripada jawapan yang diberikan oleh dua panel hari ni, saya rasa dah cukup mengulas dah lah untuk tajuk kita hari ni. Jadinya itu sajalah untuk podcast malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Israel. Bones and I'm